Baiklah, kami mengaku bersalah. Kau buat apa tu, Man? Okey, so adakah korang dah mengaku? Jadi sekarang saya nak call Jabatan Penjara Brookhaven untuk hukuman korang. Sebentar ya. Hello, Assalamualaikum. Ya. Dia dah mengaku bersalah dah. Okey. Apa, boleh belajar di SBP Brookhaven. Ya. Sorry doi. Aku rasa kita terpaksa mengaku lah. Yelah, orang dah ada bukti, saksi pun dah ada sebelah kita. Kita nak tolong apa lagi? Jangan sampai orang tarik pengetua pula. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, jadi saya dah berbincang dengan Jabatan Penjara. Jadi hukuman korang berdua adalah penjara 5 tahun dengan denda RM2,000. Okey, barulah kami faham cerita cikgu masa cikgu sekarang dengar dulu. Tapi dekat universiti pun cikgu kena beli juga ke? Betul. Ada. Dekat universiti pun ada beli juga. Cikgu nak cerita lah ni. Okey. Ceritanya macam ni. Masa cikgu habis sekolah menengah, cikgu akan terus ke universiti. Tapi universiti ni tak sama macam universiti korang sekarang. Universiti ni dia lain sikit. Ni bukan universiti perang ke, tak ada. Ni universiti Brookhaven. Cuma dia masa tu dia belum upgrade lagi. Jadi dia nampak macam firing range punya tempat lah. Ni ke University of Brookhaven? Ni macam firing range je. Tak apalah, masuk je lah. Weh, kereta apa benda ni? Macam budak-budak lah. Takkan besar pun nak main lagi. Main kereta tu, rasanya tu kereta untuk anak warden tu. Dah, nak tidur lah. Woi, bangun. Dah pagi. Korang dah solat ke belum? Ni hari pertama kat semester korang kan? Cepat. Lah dah pagi lah. Nasib baik pagi tadi aku solat subuh awal sikit. Aku tertidur pula. Weh, bangun. Jom, kita dah lambat ni. Bersiap cepat. Widih, dah jadi kembar lah guys. Tengok baju sama. Dah, jom lah. Kita bergerak ke fakulti kita. Jap, fakulti kita sama kan? Jom. Asal aku rasa deja vu pula ni. Tak apalah. Yo, adik-adik baru aku sekalian. Tahu tak aku siapa? Akulah ketua dalam dom ni. Aku boleh buat apa saja. Okey, sekarang aku nak minta duit korang. Bang, betul lah bang. Kita orang tak ada duit ni bang. Lagipun ni hari pertama kita orang. Bagilah kita orang lepas bulan pertama dulu ke. Dah lah tak ada duit. Lepas tu nak bagi alasan pula. Kau sini kau. Weh. Kau kan hari pertama je nak beli nak balik kan? Setiap tahun kau pernah macam tu boleh mengapau lah. Kau pergi bilik guru sekarang. Pergi bilik lecture sekarang. Yalah cikgu. Siap korang berdua nanti aku bila aku nak belajar dari universiti ni Terima kasih Abang Warden sebab lindungi kami. Alhamdulillah. Okay dah, jom gerak. Mana bidang kimia You ada dekat dalam. Sebab aku pun bidang kimia. Kau pun bidang kimia juga? Kau memang terbaik man. Okay dah, jom kita pergi bidang kimia kita. Rasanya kat situ lah kot. Jom. Dah sampai. Okay, pakai baju ni. Fuyo nampak handsome lah. Pakai. Asal cabutkan ni. Pakailah. Okay, so sekarang jom kita mulakan. Alhamdulillah, dah habis kelas pertama kita. Okay, jom kita balik kita punya
Blok. Okey, dah mandi. Sejuk sikit. Hai, dah lah nak pergi tidur lah. Okey, selamat. Itu mesti ada orang keluar tadi. Tu dia. Jom, cepat. Warden. Abang Warden. Tadi kita orang nampak ada budak ponteng tadi. Dia senyap-senyap lari. Tu dia keluar tadi. Mana dia? Aduh, dah jauh pula. Mana dia? Tak betul Abang Warden. Tadi kita orang nampak dia keluar lari je. Mungkin dia lari laju sangat lah tu. Betul. Kalau apa, abang tak percaya, cuba tanya kawan saya ni. Betul kan? Okey, dia dah pergi kejar lah tu. Tak apalah, harapnya dia budak tu dah kena tangkap lah. Macam mana Abang Warden? Dapat tangkap dia tak? Sayangnya dia tak dapat ditangkap. Dia dah lari. Tak apalah. Nanti kami cuba hubungi pihak polis. Oh, okey. Jom pergi study. Okey, dah sampai. Mantap. Nanti aku bayar. Okey, bye. Assalamualaikum guys. Oi, bagaimana? Aku tanya, bagaimana? Kau ni kan, jangan sampai aku sebat kau. Kau bagi ponteng kan? Saya bagi kelas tambahan lah. Saya pergi kelas tambahan ya? Kau nak bohong Ikut aku sekarang. Ikut. Kau sini kau. Betul saya cakap, Abang Warden. Saya pergi kelas tambahan, betul. Itulah padahnya. Nak mempertahankan kesalahan sendiri. Pandai buat, kena pandai bertanggungjawab. Woi, bangun. Kau apa hal? Bising tol. Woi, mesti korang kan? Mesti korang yang report sampai aku kena sebat teruk tadi. Macam sebatan kat penjara. Mesti korang yang report kan? Lah, pasal tu rupanya. Aduh, macam mana ni? Nak mengaku ke tak? Kalau mengaku, kena belasah nanti. Kalau tak mengaku, orang lain yang kena. Dilema betul lah. Okey, kalau macam tu, aku siasat seorang-seorang Okey. Sakit tu. Jadi masih tak ada siapa lagi yang nak mengaku ni. Nampaknya aku kena buat plan agas. Lari. Jangan sampai kita kantoi. Kalau tak, habis kita nanti. Di bawah sini tu kita tukar empat. Sampai sini. Lari. Aku sini. Macam ni ke pelajar universiti Blaven? Pergi bilik disiplin sekarang. Aku arahkan kau pergi bilik disiplin sekarang. Fine. Memang aku nak keluar daripada universiti ni. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kami ada pengumuman sedikit, iaitu kami akan adakan peraduan khas sempena kelas tahanan Cikgu Ifan ARK akan tamat. Ya, anda tak salah dengar, KTCI akan tamat. Sebaik sahaja KTCI musim 2 episod akhir diproduksi dan berakhirlah kelas tahanan Cikgu Ifan. Ya, betul lah. Okey, jadi berikut adalah maklumat-maklumat yang disertakan di dalam video ini dan di community post. So, anda boleh cek dan tunggu apa lagi? Laksanakan segera. Jadi, Ifa akan letakkan maklumat di sini. Okey, pause untuk membaca.
So dah baca kan? Dah. Berminat tak? Ya. Kalau berminat, cepat masuk peraduan ni sekarang. Okey. Ada pelbagai faedah yang korang akan dapat. Betul. Terutamanya kalau korang menang. Dan itulah suara daripada antara penyokong tegar kita, iaitu entah manalah korang tahu. Itulah username dia dekat TikTok. So korang boleh check. Okay. So maybe Ifat tak ada apa-apa nak cakap. So jumpa lagi di video seterusnya Waalaikumsalam. ataupun episod akhir Kelas Tahanan Cikgu Ifan musim 2. Bye.